Pernah alami kulit kepala kering dan gatal akibat tudung yang terlalu ketat? Masalah ini sering dialami oleh ramai wanita bertudung tanpa mereka sedari. Jika dibiarkan berterusan, kulit kepala boleh menjadi kusam, kering, malah menyebabkan ketidakselesaan yang mengganggu aktiviti harian. Untuk mengelakkan masalah ini, pilihlah fabrik tudung yang lembut dan bernafas seperti kapas atau viskos yang membantu mengurangkan peluh dan haba terperangkap. Elakkan tudung daripada bahan sintetik yang mudah menyebabkan kulit berpeluh dan iritasi. Selain itu, pastikan tudung dicuci dengan kerap menggunakan pencuci yang lembut untuk menghapuskan kotoran dan bakteria yang boleh menyebabkan gatal dan keradangan. Ketika memakai tudung, jangan ikat terlalu ketat sehingga menekan kulit kepala dan dahi. Beri ruang agar kulit dapat bernafas dengan baik. Rutin penjagaan kulit wajah juga sangat penting. Bersihkan wajah 2 kali sehari dengan pembersih yang sesuai dan gunakan pelembap ringan untuk mengekalkan kelembapan kulit walaupun berada di bawah tudung sepanjang hari. Akhir sekali, amalkan urutan lembut di kawasan dahi dan kulit kepala setiap malam untuk melancarkan peredaran darah dan mengurangkan ketegangan. Dengan langkah mudah dan konsisten ini, anda bukan sahaja dapat mengelakkan kulit kering dan gatal, serta lebih pagi boleh dengar.